Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq bin Halim merupakan pelajar PSMP Bahasa Melayu 2023-2028. Jadi di bawah subjek EDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan, yang mana tugasan 3 ini meminta saya untuk menilai kesan mobiliti terhadap pendidikan di Malaysia. Jadi tajuk yang saya pilih merupakan persoalan pendidikan untuk semua, iaitu bagaimana kita menilai kesan mobiliti sosial terhadap pelajar di Malaysia. Saya memilih tajuk ini kerana pendidikan sering dianggap sebagai jalan utama untuk kita mengubah kehidupan seseorang. Namun begitu, persoalannya, adakah semua murid di Malaysia ini benar-benar mempunyai peluang yang sama data untuk berjaya melalui pendidikan? Atau adakah latar belakang sosial masih menentukan siapa yang lebih mudah untuk berjaya? Itulah persoalan utama untuk saya kupas dalam topik pada hari ini. Sebelum kita bergerak lebih ke hadapan ataupun lebih jauh, jadi kita perlu faham dulu apa itu yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial. Mobiliti sosial secara ringkasnya merujuk kepada perubahan kedudukan hidup seseorang atau keluarga dalam masyarakat. Perubahan itu boleh berlaku ke tahap yang lebih baik, menurun ataupun kekal pada tahap yang sama. Jadi dalam konteks Malaysia, mobiliti sosial biasanya dikaitkan dengan peluang seseorang untuk mengubah nasib hidup melalui pendidikan, pekerjaan ataupun pendapatan. Contohnya, seorang anak daripada keluarga berpendapatan rendah berjaya melanjutkan pengajian ke universiti, kemudian memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan lebih mampu daripada sebelumnya. Jadi kita dapat lihat anak ini mampu mengubah serta meningkatkan taraf hidup keluarganya. Jadi adakah mobiliti sosial ini penting? Jadi pada pendapat saya, mobiliti sosial ini sangat-sangat penting kerana ia menunjukkan sama ada masyarakat benar-benar memberi peluang yang adil kepada semua. Sebab itu saya menggunakan analogi yang mudah kepada anda semua, iaitu mobiliti sosial ini ibarat kita menaiki tangga, iaitu mobiliti sosial ini adalah tangga kehidupan. Semua orang mahu naik ke atas, tetapi tidak semua orang bermula pada anak tangga yang sama. Ada yang memulakan perjalanan dengan tangga yang kukuh. Namun begitu, ada juga yang memulakan perjalanan dengan mendaki tangga yang rapuh. Jadi, dalam keadaan ini, pendidikan sepatutnya menjadi alat ataupun jabatan yang membantu seseorang itu naik dengan lebih tinggi. Bukan hanya alat yang memudahkan mereka yang sudah pun berada di atas. Jadi, itu merupakan analogi mudah untuk saya menerangkan apakah itu mobiliti sosial. Baik, jadi untuk saya mengupas isu ini dengan lebih mendalam dan lebih terperinci, saya telah menggunakan dua sudut pandang utama dalam sosiologi, iaitu teori yang saya gunakan adalah teori fungsionalisme dan juga teori konflik. Jadi seperti yang anda dapat lihat pada slide di belakang saya ini, dari sudut teori yang pertama iaitu fungsionalisme, pendidikan dilihat sebagai institusi paling penting untuk membantu masyarakat berfungsi dengan teratur. Pendidikan di sekolah ini dianggap sebagai tempat yang memberi ilmu, kemahiran dan juga nilai supaya setiap individu boleh memainkan peranan masing-masing dalam masyarakat. Sebagai contoh, di sekolah kita ada murid, kita ada guru dan juga kita ada pentadbir. Jadi ketiga-tiga ini memainkan peranan masing-masing. Jadi sekolah dianggap sebagai tempat yang memberi ilmu, kemahiran dan nilai supaya setiap individu boleh memainkan peranan masing-masing dalam masyarakat. Jadi dengan kata lainnya, pendidikan ini dilihat sebagai satu saluran yang boleh membantu seseorang bergerak naik melalui usaha dan juga pencapaian. Jadi bagaimana pula dengan teori konflik? Baik, teori konflik ini pula melihat realiti ini dengan cara yang berbeza. Jadi apa yang dimaksudkan melihat realiti dengan cara yang berbeza? Perspektif ini menegaskan bahawa masyarakat tidak benar-benar seimbang kerana wujudnya tiga perkara, iaitu kuasa, status dan juga sumber yang dimiliki golongan sosial. Kita dapat lihat bahawa di Malaysia, kita ada golongan B40, M40 dan juga T20. Jadi, sudah tentu golongan T20 ini mendapat kelebihan yang lebih berbanding M40 dan juga B40. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam pendidikan. Anak-anak yang lahir daripada golongan yang lebih berada ataupun di Malaysia T20, mereka akan mendapat kelebihan yang lebih berbanding keluarga yang kurang dalam
kuasa ataupun sumber seperti yang saya cakap tadi. Jadi, bagaimana kita nak lihat lebih dalam? Kita lihat anak-anak yang lahir daripada golongan lebih berada ini, mereka mendapat kelebihan seperti mereka boleh mendapatkan kelas tambahan di luar, mereka juga mempunyai internet yang lebih laju mungkin, dan juga mereka mungkin mempunyai private class, private tuition ataupun mempunyai peranti yang lebih canggih berbanding golongan-golongan lain. Jadi mereka ini mendapat pendedahan tentang pembelajaran yang lebih berbanding golongan-golongan di bawah. Jadi teori konflik ini membantu kita melihat bahawa pendidikan ini bukan sahaja boleh membuka peluang untuk berjaya, tapi kadang-kadang boleh mengulangi kesilapan dan ketidaksamaan sosial yang sedia ada. Jadi, persoalan yang saya cuba timbulkan pada hari ini adalah untuk kita sama-sama berfikir. Adakah pendidikan mencorakkan status atau status yang sebenarnya mencorakkan pendidikan? Jadi, pada pendapat saya, persoalan dalam slide ini sangat penting kerana ia menyentuh hati sebenar perbahasan kita pada hari ini tentang mobiliti sosial. Jadi, dari satu sudut, memang benar pendidikan boleh mencorakkan status. Dalam sistem meritokrasi, seseorang murid boleh mengubah kedudukan sosialnya melalui pencapaian akademik, ilmu dan juga keyakinan yang diperolehnya. Pendidikan juga sering dianggap sebagai jalan terbaik untuk memutuskan rantaian kemiskinan dalam sesebuah keluarga. Oleh sebab itu, ramai ibu bapa yang melihat sekolah ini sebagai salah satu tempat dan juga harapan terbesar untuk anak-anak mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik. Namun begitu, saya juga berpandangan bahawa dalam realiti di era ini ataupun realiti semasa pada hari ini, kita perlu berpegang pada hakikat bahawa status sosial masih banyak menentukan pendidikan. Seperti yang saya kata pada sebentar tadi bahawa tiga golongan ini, B40, M40 dan juga T20. T20 akan mendapat lebih berbanding M40 dan juga B40. M40 akan dapat lebih berbanding B40. Jadi B40 ini akan kekurangan sebenarnya. Jadi murid daripada keluarga yang berada lebih mudah mendapatkan sokongan tambahan seperti tuition yang saya kata tadi dan juga peranti digital. Manakala golongan B40 ataupun murid yang lahir daripada keluarga B40 ataupun yang berpendapatan rendah, kita dapat lihat bahawa mereka sukar untuk mendapatkan peranti untuk mereka belajar. Jadi latar belakang ibu bapa ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar. Latar belakang ibu bapa juga memberi kesan kepada motivasi, keyakinan dan juga hala tuju anak-anak. Jadi jawapan saya di sini tentang persoalan yang saya nyatakan sebentar tadi adalah kedua-duanya saling berkait. Pendidikan memang boleh mengubah status, tetapi status sosial juga sangat mempengaruhi sejauh mana seseorang itu dapat memanfaatkan pendidikan itu. Seterusnya, saya ingin mengupas persoalan yang lebih khusus, iaitu sama ada punca sebenar jurang pendidikan terletak pada lokasi atau fasiliti. Jadi, pada pendapat saya, lokasi memang menjadi halangan awal. Namun begitu, kawasan pedalaman dan juga luar bandar ini biasanya berdepan dengan cabaran geografi seperti jarak pendidikan, jarak perjalanan yang lebih jauh, bentuk muka bumi yang lebih mencabar serta kekangan pengangkutan ataupun logistik. Semua ini memberi kesan kepada akses fizikal murid untuk hadir ke sekolah dan juga usaha untuk pihak kerajaan atau Kementerian Pendidikan Malaysia menarik guru-guru yang lebih berpengalaman ataupun yang mahir untuk berkhidmat di kawasan tersebut. Sebagai contoh, di Malaysia, di negeri Sabah, Sarawak maupun Pahang dan juga Kelantan, terdapat kawasan pedalaman yang guru-guru sukar untuk ke sekolah. Tetapi, jika kita lihat dengan lebih mendalam, punca sebenar jurang pendidikan bukanlah lokasi semata-mata. Isu yang lebih besar ialah ketidaksamaan realiti ataupun ketidaksamaan fasiliti. Apabila sekolah tidak mempunyai internet yang stabil, makmal yang lengkap, pusat sumber yang berfungsi dengan baik, bahan rujukan yang mencukupi dan suasana yang kondusif, maka murid akan terus tertinggal walaupun mereka mempunyai potensi yang sama. Dalam erti kata lain, lokasi menjadi masalah besar apabila sesuatu kawasan tidak menerima pembangunan pendidikan yang sama adil dan juga setara. Inilah sebabnya saya berpandangan bahawa jurang pendidikan di Malaysia perlu dibaca dari sudut ekuiti pengagihan sumber dan bukan sekadar dari sudut geografi.
Pendekatan ini juga selari dengan RPM 2026-2035 ataupun yang kita panggil Rancangan Pendidikan Malaysia yang baru dilancarkan pada tahun ini yang meletakkan agenda untuk merapatkan jurang dan pendidikan mutu sebagai kompas strategik dalam pendidikan negara. Saya juga berpendapat bahawa seharusnya tidak ada jurang 0.01. Walaupun sedikit itu, jurang ini perlu dititikberatkan dan perlu dielakkan kerana setiap murid perlu mempunyai peluang yang sama rata dan mereka perlu mendapatkan hak mereka untuk belajar. Jadi, pihak kerajaan ataupun pihak yang tertentu perlu berfikir ataupun melihat dari sudut pandang ekuiti pengagihan sumber ini. Jadi, bagi menyokong isu ataupun hujah yang saya nyatakan pada sebentar tadi, saya membawa satu contoh isu semasa yang sangat-sangat jelas. Menurut laporan The Star yang bertarikh 20 Disember 2025, ratusan sekolah luar bandar di Sabah masih belum mempunyai akses internet dan yang menyebabkan perkara ini sendiri disebut sebagai faktor yang melebarkan jurang pendidikan antara murid bandar dan juga luar bandar. Mengapa hal ini terjadi? Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah memaklumkan bahawa sekitar 300 hingga 400 sekolah masih belum mempunyai internet. Jadi bagaimana murid-murid di sekolah pedalaman ini mahu mendapat peluang yang sama seperti murid-murid di sekolah bandar apabila internet pun mereka tidak mendapat? Internet merupakan satu keperluan asas dalam bidang pendidikan pada masa sekarang ini. Bagi saya, isu ini penting kerana ia menunjukkan bahawa dalam era pendidikan digital, internet bukan lagi sekadar kemudahan tambahan tetapi menjadi keperluan asas. Apabila sekolah masih belum mempunyai capaian internet yang lebih stabil, murid akan menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran digital, mencari bahan rujukan terkini mahupun mengakses platform pendidikan. Malah membina literasi teknologi yang kini sangat penting dalam dunia pembelajaran dan pekerjaan. Kita tidak mahu pihak kerajaan ataupun pihak Kementerian Malaysia ini, pendidikan di Malaysia ini melahirkan murid bandar yang cemerlang teknologi sahaja. Tetapi saya mahu mereka fokus kepada murid di luar bandar ini untuk sama-sama cemerlang dalam penggunaan teknologi. Kerana apa? Kerana penggunaan teknologi bukan sekadar kemahuan tapi sudah menjadi keperluan. Bagaimana kita nak melaksanakan kelas dalam talian jika kemudahan internet tidak ada? Bagaimana kita nak mendapat kemudahan yang sama, bahan belajar yang sama jika internet tidak ada di tempat kita? Jadi itu merupakan persoalan yang kita perlu sama-sama fikir dan perlu kita selesaikan. Jadi, apabila kemudahan asas seperti yang saya sebutkan sebentar tadi ini tidak dapat dinikmati secara sama rata, murid sebenarnya sedang bersaing dalam gelanggang yang tidak seimbang. Hal ini bermaksud jurang pendidikan bukan hanya berlaku pada keputusan peperiksaan tetapi bermula lebih awal, iaitu pada peluang mereka untuk belajar dalam keadaan yang setara. Seterusnya, apabila fasiliti tidak setara, peluang juga berbeza. Daripada isu semasa tadi, saya berpandangan bahawa fasiliti yang tidak setara akan memberikan peluang pendidikan secara langsung yang tidak sama dan juga berbeza. Murid yang mempunyai internet dan juga peranti dan akses kepada bahan pembelajaran digital akan menikmati pengalaman pembelajaran yang lebih luas, lebih interaktif dan lebih responsif kepada kehendak semasa. Sebaliknya, murid yang berada di sekolah dengan kemudahan terhad bukan sahaja ketinggalan dari segi alat tetapi juga ketinggalan dari segi pendedahan kemahiran dan juga keyakinan diri. Jika seperti tadi kita sudah buat ataupun kita sudah lihat perbandingan di antara sekolah bandar dan luar bandar, kita lihat bagaimana pula dengan murid yang datang daripada latar belakang keluarga yang berbeza. Murid yang datang ataupun yang hadir daripada keluarga yang berpendapatan lebih tinggi akan mempunyai akses pembelajaran yang lebih, kemudahan yang lebih untuk mereka mengakses pendidikan. Jadi bagaimana pula dengan murid yang lahir ataupun yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah? Sudah tentu peluangnya adalah tidak sama. Sudah tentu mereka ini akan mempunyai sumber yang terhad untuk mereka mengakses pendidikan. Jadi, dalam konteks mobiliti sosial, perkara ini sangat besar maknanya. Murid yang kurang kemudahan akan lebih sukar bersaing, lebih lambat berkembang dan akhirnya mempunyai peluang yang lebih kecil untuk menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mengubah taraf hidup. Jadi jika kita lihat murid-murid yang
tidak menyambung pelajaran, mereka sebenarnya bukan tidak mahu, tetapi mereka mempunyai sumber yang terhad, iaitu dari segi kewangan. Jadi, maka saya melihat bahawa ketidaksamaan fasiliti ini bukan isu teknikal semata-mata, tetapi keadilan sosial. Sebab itu, apabila Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu dan meraih kejayaan bersama, saya melihatnya sebagai satu petunjuk bahawa negara sendiri mengakui bahawa jurang ini perlu ditangani secara serius, termasuk dari segi pembelajaran, kesejahteraan warga pendidikan dan cabaran teknologi seperti AI. Jadi, saya berpendapat bahawa setiap murid perlu mempunyai peluang yang sama. Kita tidak seharusnya menghukum mereka dengan masa depan yang tidak cerah apabila kita memberikan peluang yang tidak sama. Murid-murid perlu mendapat peluang yang sama untuk mereka mengubah kehidupan mereka. Murid yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah semestinya mahu mengubah taraf kehidupan mereka. Jadi, adakah adil untuk mereka bermula pada tahap ataupun pada permulaan akses yang terhad untuk pendidikan, sedangkan pendidikan itu adalah alat untuk mereka mengubah taraf hidup mereka. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu mobiliti sosial dan juga bagaimana mobiliti sosial berlaku di negara kita, di negara Malaysia, kita akan melihat kesan-kesan positif dan juga kesan-kesan negatif. Jadi, saya telah menyenaraikan 2 kesan positif dan juga 2 kesan negatif pada hari ini. Jadi, kesan positif pertama yang saya dapat lihat melalui mobiliti sosial di negara kita adalah pendidikan membuka peluang mobiliti sosial. Walaupun saya banyak menyentuh cabaran dan ketidaksamaan, saya tetap berpandangan bahawa pendidikan masih merupakan saluran yang paling penting untuk mobiliti sosial. Pendidikan memberikan murid ilmu, kemahiran, kelayakan akademik dan juga keupayaan untuk membina kehidupan yang lebih baik. Apabila seseorang berpendapat bahawa pendidikan yang berkualiti, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga meningkat. Dan keadaan ini boleh membawa kepada perubahan yang lebih besar kepada kedudukan sosial serta ekonomi diri dan juga keluarga. Jadi, ini merupakan perkara yang perlu ada dalam diri seseorang itu. Dalam konteks Malaysia, kita melihat memang banyak kisah bagaimana pendidikan berjaya menjadi jalan keluar daripada kepompong kemiskinan. Ada murid yang lahir dalam keluarga serba kekurangan. Ada murid yang lahir daripada keluarga yang memang berpendapatan tinggi. Jadi, setiap murid lahir dengan keadaan yang berbeza-beza dan latar keluarga yang berbeza-beza. Tetapi, pada akhirnya, murid yang lahir daripada keluarga yang kurang berkemampuan ini berjaya ke universiti dan mendapatkan pekerjaan yang lebih profesional. Ini membuktikan bahawa pendidikan masih mempunyai kuasa transformasi yang sangat besar. Namun, pada pandangan saya, kekuatan pendidikan sebagai saluran mobiliti sosial hanya benar-benar akan berkesan jika akses kepada pendidikan berkualiti itu dapat dinikmati secara adil dan saksama oleh semua murid. Kalau tidak, pendidikan akan tetap menjadi jalan perubahan, tetapi jalan itu tidak hanya mudah dilalui oleh sebahagian kelompok sahaja. Pendidikan akan tetap menjadi jalan perubahan, tetapi hanya akan mudah untuk satu kelompok sahaja. Seterusnya, kita lihat kesan positif yang kedua, iaitu pendidikan membina aspirasi masa hadapan. Selain membuka peluang mobiliti sosial dari sudut ekonomi, pendidikan juga mempunyai kesan yang sangat besar terhadap pembentukan aspirasi masa hadapan murid. Pada pandangan saya, aspirasi ini sangat penting kerana ia berkait rapat dengan cara murid melihat diri mereka, menilai potensi diri dan membayangkan masa hadapan yang ingin dicapai. Apabila seseorang murid mendapat pengalaman yang lebih baik ataupun pengalaman pendidikan yang lebih baik, dia bukan sahaja hanya belajar membaca, menulis ataupun menjawab peperiksaan semata-mata, tapi dia mula percaya bahawa hidupnya boleh berubah melalui usaha dan juga ilmu. Sebagai contoh, murid yang berada dalam persekitaran sekolah yang positif biasanya lebih mudah membina keyakinan diri yang lebih tinggi. Mereka mula berani bercakap, mula berani bertanya dan juga mula berani mencuba dan lebih yakin untuk meletakkan sasaran hidup yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini, pendidikan berfungsi sebagai bukan hanya sekadar proses akademik,
tetapi juga sebagai proses pembentukan jati diri. Murid mula melihat bahawa mereka juga boleh menjadi guru, mereka juga boleh menjadi doktor, mereka juga boleh menjadi jurutera, usahawan ataupun pemimpin masyarakat. Walaupun mungkin mereka datang daripada latar keluarga yang sederhana. Jadi, saya melihat bahawa pendidikan membina aspirasi melalui pendedahan. Semakin luas ilmu, semakin luas pengalaman yang diterima oleh murid. Semakin luas juga cara mereka untuk melihat dunia. Jika murid hanya terdedah kepada lingkungan hidup yang sempit, aspirasi untuk mengenali dan juga membuka peluang yang baharu, teknologi yang baharu, kerjaya yang baharu dan juga idea yang baharu, mereka akan mula membina cita-cita yang lebih tinggi. Dalam erti kata lain, pendidikan memberikan murid keberanian untuk membayangkan masa hadapan yang lebih baik kepada kehidupan yang mereka ada sekarang. Jadi, di sinilah saya melihat pendidikan sebagai satu bentuk kuasa sosial yang sangat besar. Ia bukan sahaja meningkatkan pencapaian, tetapi turut menanam rasa harapan. Dan bagi saya, harapan ialah asas penting kepada mobiliti sosial. Seseorang murid akan lebih bersungguh-sungguh untuk naik jika dia percaya bahawa dia mempunyai peluang untuk naik. Sebab itu, apabila pendidikan berjaya, keyakinan dan aspirasi pendidikan sebenarnya sedang membuka laluan perubahan antara satu generasi dengan generasi yang seterusnya. Walau bagaimanapun, kita juga perlu melihat sisi yang lebih kritikal ataupun sisi negatifnya, iaitu apabila jurang fasiliti menjejaskan ruang pendidikan. Pada pendapat saya, ini antara cabaran yang paling besar dalam memastikan pendidikan benar-benar berfungsi sebagai saluran mobiliti sosial. Murid yang kekurangan fasiliti bukan sahaja kekurangan alat, tetapi sebenarnya kekurangan peluang. Apabila sekolah tidak mempunyai internet yang stabil, peranti yang mencukupi, bahan rujukan yang terkini atau persekitaran pembelajaran yang kondusif, murid akan berhadapan dengan pengalaman pendidikan yang tidak setara sejak awal lagi. Kesan pertama yang kita boleh lihat ialah dari sudut akses kepada pembelajaran yang lebih berkualiti. Murid yang mempunyai peranti dan internet boleh mencari maklumat tambahan, mengakses video pembelajaran, mengikuti kelas digital, menggunakan aplikasi interaktif dan membina kemahiran teknologi. Sebaliknya, murid yang tidak mempunyai kemudahan ini hanya bergantung pada sumber yang sangat-sangat terhad. Akibatnya, jurang ilmu dan jurang pendedahan akan semakin mencabar. Hal ini menunjukkan bahawa ketidaksamaan pendidikan tidak semestinya berlaku kerana kebolehan murid yang berbeza-beza, tetapi kerana alat untuk belajar itu sendiri tidak diberi secara sama adil dan saksama. Kesan kedua ialah tahap pencapaian akademik. Kekurangan kemudahan sering menyebabkan murid lebih sukar menyiapkan tugasan, mengulang kaji secara konsisten dan mengikuti pendekatan pembelajaran semasa yang semakin bergantung kepada teknologi. Jadi, apabila mereka gagal mencapai prestasi tertentu, kita tidak boleh terus menghukum dan menyimpulkan bahawa mereka ini kurang berusaha. Kadang-kadang mereka yang gagal adalah kerana sistem itu sendiri. Sistem pembelajaran yang mereka lalui tidak benar-benar menyediakan keadaan yang sama seperti yang dinikmati oleh murid lain. Kesan ketiga pula ialah terhadap keadilan peluang. Pada saya, ini ialah isu yang paling mendasar. Apabila seorang murid di bandar belajar dalam kelas yang lengkap dengan internet, bahan digital dan sokongan tambahan, manakala seorang murid di luar bandar terpaksa belajar dengan akses yang terhad, maka kita sebenarnya sedang meletakkan mereka dalam perlumbaan yang sama, tetapi garisan permulaan mereka sangat berbeza. Oleh sebab itu, jurang fasiliti ini bukan sahaja sekadar isu kemudahan, tetapi isu keadilan sosial dalam pendidikan. Jika jurang ini terus dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu, pendidikan akan sukar berfungsi sepenuhnya sebagai alat untuk kita mengubah taraf hidup generasi sekarang maupun generasi akan datang. Seterusnya, isi dalam slide ini sangat sesuai dikupas melalui perspektif konflik sosial. Menurut teori konflik,
masyarakat tidak pernah berada dalam keadaan yang benar-benar seimbang kerana sentiasa wujud perbezaan kuasa, status dan juga sumber antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu kita untuk lebih memahami bahawa murid tidak hanya datang ke sekolah dengan peluang yang sama. Walaupun mereka berada dalam sistem pendidikan yang sama, hakikatnya mereka membawa latar sosial yang sangat-sangat berbeza. Sebagai contoh, murid yang lahir daripada keluarga yang mampu lazimnya mempunyai lebih banyak kelebihan sejak awal. Mereka mungkin mempunyai akses kepada pendidikan internet di rumah, peranti peribadi, kelas tuition peribadi, ruang pelajar yang kondusif, buku tambahan. Malah ibu bapa mereka mampu memberi bimbingan akademik dan motivasi yang berterusan. Semua ini memberi kelebihan yang lebih besar kepada mereka. Bukan kerana mereka semestinya lebih rajin atau lebih bijak, tetapi kerana peluang mereka. Mereka mempunyai lebih banyak akses ataupun sumber untuk menyokong proses pembelajaran mereka. Sebaliknya, murid daripada keluarga yang kurang berkemampuan sering terpaksa belajar dalam keadaan yang lebih mencabar. Ada yang berkongsi peranti dengan adik-beradik, ada yang tidak mempunyai ruang belajar yang selesa, ada yang terpaksa membantu keluarga, dan ada juga yang terpaksa masuk ke sekolah dengan rasa rendah diri kerana sedar diri tidak mampu mempunyai kemudahan yang sama seperti rakan-rakan yang lain. Dalam keadaan seperti ini, pendidikan tidak lagi boleh dilihat sebagai ruang yang natural. Pendidikan menjadi medan yang memperlihatkan perbezaan kelas sosial secara nyata. Dari sudut teori konflik sosial, keadaan ini bermaksud bahawa pendidikan boleh mengulang semula ketidaksamaan sosial. Murid yang sudah mempunyai kelebihan akan lebih mudah untuk mengekalkan kelebihan itu, manakala murid yang kekurangan sumber akan terus bergelut untuk mengejar peluang yang sama. Inilah sebabnya teori konflik sangat-sangat penting dalam pembentangan ini. Ini kerana teori ini membantu kita melihat bahawa isu mobiliti sosial ini bukan semata-mata tentang usaha individu semata-mata. Ia juga berkait rapat dengan struktur sosial yang menentukan siapa yang mempunyai lebih banyak peluang daripada awal. Pada pandangan saya, perspektif konflik ini sangat relevan dalam konteks Malaysia. Walaupun negara sedang berusaha untuk merapatkan jurang pendidikan, hakikatnya perbezaan dari segi ekonomi keluarga, lokasi tempat tinggal, akses digital dan kualiti fasiliti masih memberi kesan yang sangat besar kepada pengalaman belajar murid. Oleh itu, jika kita benar-benar mahu pendidikan menjadi alat mobiliti sosial yang adil, kita tidak hanya boleh bercakap tentang kecemerlangan akademik semata-mata. Kita juga mesti bercakap tentang pengagihan sumber, ketaksamaan peluang dan juga keadilan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita boleh mengubah dan bagaimana kita boleh merapatkan jurang pendidikan itu tanpa meminggirkan mana-mana murid. Baik, secara keseluruhannya, saya menilai bahawa pendidikan di Malaysia ini masih merupakan saluran yang sangat penting untuk mobiliti sosial. Saya tidak menafikan bahawa pendidikan masih mempunyai kekuatan yang besar untuk mengubah kehidupan seseorang. Melalui pendidikan, murid boleh memperoleh ilmu, membina kemahiran, meningkatkan pencapaian, membentuk keyakinan diri dan akhirnya mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Semua ini boleh membawa perubahan yang lebih besar kepada kedudukan sosial dan ekonomi seseorang murid serta keluarganya. Namun begitu, saya juga berpandangan bahawa keberkesanan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial masih belum menyeluruh di negara kita. Pendidikan sememangnya membuka peluang, tetapi peluang itu belum dinikmati secara adil dan saksama oleh semua murid di negara kita. Jurang fasiliti, akses digital dan peluang pembelajaran masih menjadi penghalang utama kepada sebahagian murid, khususnya murid di luar bandar, pengedalaman dan juga keluarga yang rentan. Jadi, dalam realiti semasa, pendidikan masih menjadi alat perubahan ataupun jalan perubahan. Tetapi, jalan itu belum cukup rata dan belum cukup kukuh untuk semua orang melaluinya. Saya melihat ini selari dengan hala tuju Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang baru dilancarkan pada tahun ini. Yang mana RPM ini menekankan aspek equity, akses, kecekapan dan juga kemampanan dan ketelusan. Bagi saya,
kewujudan RPM 2026-2035 ini menunjukkan bahawa negara mengakui bahawa jurang pendidikan yang masih wujud dan kita perlu atasi lebih sistematik. Fokus kepada tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama sangat penting kerana ia boleh membawa mesej bahawa kejayaan pendidikan tidak hanya boleh diukur melalui pencapaian beberapa kelompok sahaja, tetapi perlu dilihat pada sejauh mana seluruh sistem berjaya mengangkat semua murid tanpa meninggalkan sesiapa. Sebagai bakal guru, saya melihat peranan saya sangat besar dalam konteks ini. Saya bukan sekadar menyampaikan isi pelajaran, tetapi saya juga perlu menjadi ejen perubahan yang peka terhadap latar belakang murid. Saya perlu mengenal pasti siapa murid saya yang ketinggalan, siapa murid saya yang memerlukan sokongan, siapa yang memerlukan perhatian yang lebih, dan bagaimana saya boleh menyesuaikan pengajaran supaya mereka tidak terus tercecer. Pada saya, menjadi guru yang adil bukan bermaksud memberi perkara yang sama kepada semua murid, tetapi memberi sokongan yang sesuai mengikut keperluan mereka. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa guru memainkan peranan yang sangat-sangat signifikan dan juga sangat-sangat penting dalam membina semula keyakinan murid. Murid yang datang daripada latar belakang yang kurang bernasib baik kadang-kala bukan kekurangan potensi, tetapi kekurangan peluang dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Di sinilah guru perlu hadir sebagai insan yang membuka peluang dan ruang serta memberi dorongan dan menanam keyakinan ke dalam diri murid-murid itu sendiri. Kita sebagai guru perlu menanam keyakinan bahawa mereka juga mampu berjaya dan mampu mempunyai peluang dan mampu mengubah takdir kehidupan mereka. Oleh itu, pada penilaian saya, pendidikan di Malaysia masih menjadi alat yang utama sebagai mobiliti sosial. Tetapi untuk menjadikannya benar-benar adil dan peranan dasar pengagihan sumber dan peranan guru mestilah seiring. Oleh itu, pada penilaian saya, pendidikan di Malaysia memang masih menjadi alat utama untuk mobiliti sosial. Tetapi untuk menjadikannya benar-benar adil, peranan dasar pengagihan sumber dan peranan guru mesti bergerak seiring dan juga selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Kita sebagai gurulah yang akan merealisasikan dan akan menjadi penentu masa hadapan murid-murid ini. Jadi, sebagai rumusan, saya ingin menegaskan bahawa pendidikan dan mobiliti sosial mempunyai hubungan yang sangat rapat dalam membentuk masa hadapan seseorang murid. Pendidikan sememangnya mampu menjadi jambatan untuk mengubah kehidupan. Melalui pendidikan, murid boleh meningkatkan ilmu, membina keyakinan diri dan mencipta aspirasi baharu, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, seterusnya memperbaiki taraf hidup keluarga. Dalam hal ini, pendidikan masih mempunyai saluran yang sangat penting untuk perubahan sosial.